Pernah tak anda terfikir betapa mahal sebenarnya harga sebuah kesilapan? Dalam kehidupan seharian, mungkin cuma beberapa ratus ringgit. Dalam dunia perniagaan pula, boleh mencecah ribuan. Tapi di Hollywood, satu kesilapan kecil boleh menelan belanja ratusan juta dolar dan melenyapkan terus sebuah studio filem. Hari ini, kita akan menyelami dunia keputusan yang membawa bencana, bajet yang membengkak dan kegagalan gergasi. Saya akan tunjukkan kepada anda 20 kesilapan paling mahal dalam sejarah perfilman yang menyebabkan rambut penerbit beruban hingga ke hari ini. Bersedia, kerana beberapa angka di sini mungkin akan benar-benar mengejutkan anda. Bukan dengan sebuah filem yang namanya sendiri sudah menjadi lambang kegagalan. Tentulah saya merujuk kepada Waterworld, dibintangi oleh Kevin Costner. Di atas kertas, semuanya kelihatan gah. Sebuah dunia pasca apokaliptik yang sepenuhnya diliputi air dan seorang bintang besar sebagai watak utama. Apa yang mungkin boleh jadi silap? Ternyata, sebenarnya, kesilapan utama dan paling mahal ialah keputusan untuk membina set filem bukan di dalam studio dengan kolam air, tetapi di lautan terbuka berhampiran pantai Hawaii. Para penerbit membina sebuah atol terapung gergasi seberat 1000 tan. Ini adalah sesuatu yang sangat bercita-cita tinggi dan seperti yang terbukti kemudian sangat melulu. Dalam semula, jadi tidak berlengah untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Sebuah taufan kuat melanda lokasi penggambaran dan menenggelamkan set yang sangat mahal itu begitu sahaja. Ia terpaksa diangkat dari dasar laut dan dipulihkan. Ini menelan belanja berjuta-juta dolar dan menghentikan penggambaran selama berminggu-minggu. Para pelakon menderita mabuk laut, manakala bajet yang pada asalnya 100 juta melonjak kepada salul 175 juta yang tidak masuk akal. Waterworld menjadi pengajaran pahit bagi Hollywood. Jangan sesekali berperang dengan lautan. Ia akan sentiasa menang dan anda hanya akan kehilangan banyak wang. Waterworld merupakan satu pengajaran pahit. Filem seterusnya ini pula umpama hukuman mati bagi sebuah studio. Saksikan Cutthroat Island. Filem ini gagal teruk sehingga direkodkan secara rasmi dalam Guinness World Records sebagai kegagalan box office terbesar dalam sejarah. Dan ini bukan main-main. Studio Carolco Pictures yang menghasilkan Terminator 2 dan Rambo telah melaburkan hampir 100 juta dolar dalam sebuah filem aksi lanun. Mereka membina kapal bersaiz sebenar dan tidak lokek berbelanja untuk kesan khas. Namun, masalah mula timbul sejak awal lagi. Watak utama lelaki sepatutnya dilakonkan oleh Michael Douglas, tetapi beliau menarik diri daripada projek itu. Selepas itu, berpuluh-puluh pelakon lain turut menolak tawaran filem itu. Akhirnya, pengarah Rennie Harlin memberikan watak utama kepada isterinya, Davis, satu langkah yang sangat berisiko. Penonton pula tidak berminat untuk ke pawagam dengan bajet hampir 100 juta. Filem itu hanya berjaya mengutip 10 juta sahaja di pawagam Amerika. Kerugian sangatlah dahsyat sehingga studio Carolco terpaksa mengisytiharkan muflis. Cutthroat Island bukan sahaja gagal, malah ia menguburkan genre filem lanun selama 1 dekad. Sehinggalah Jack Sparrow mengembalikan kegemilangannya. Mari kita selami era kegemilangan Hollywood, di mana kesilapan yang berlaku adalah sebesar filem-filem agung itu sendiri. Kita akan berbicara tentang sebuah projek yang menjadi legenda neraka produksi dan hampir menenggelamkan salah satu studio terbesar. Sudah tentu, ia adalah Cleopatra tahun 1963 yang dibintangi oleh Elizabeth Taylor yang tiada tandingannya.
Pada asalnya, ia sepatutnya hanya sebuah filem sejarah yang mahal dengan bajet 2 juta. Namun hakikatnya, ia bertukar menjadi raksasa kewangan. Pertama sekali, Elizabeth Taylor. Beliau menjadi pelakon wanita pertama dalam sejarah yang menerima bayaran 1 juta. Tetapi itu hanyalah permulaan. Penggambaran bermula di London di mana disebabkan cuaca buruk dan masalah kesihatan berterusan pelakon utama. Produksi hampir terhenti sepenuhnya. Akhirnya, satu keputusan drastik telah dibuat. Menghentikan semua operasi dan berpindah ke Rom yang cerah. Ini bermakna semua set kolosal, pakaian dan prop terpaksa dibina semula dari awal. Skala projek ini sangat menakjubkan, puluhan kapal dibina dan seluruh jalanan Rom purba dibina semula. Akhirnya, bajet daripada 2 juta melonjak naik kepada 40 juta. Jika diselaraskan dengan inflasi, jumlah itu hari ini adalah sekitar 400 juta. Filem ini hampir saja menyebabkan studio 20th Century Fox bankrupt yang terpaksa menjual aset-asetnya untuk terus bertahan. Mari kita menyelami dunia fantasi di mana salah satu legenda Jepun yang paling terkenal telah bertukar menjadi salah satu kesilapan Hollywood yang paling mahal. Filem yang dimaksudkan ialah Popuje Ronin yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Masalah utama filem ini ialah studio Universal sendiri tidak dapat memutuskan genre atau arah tuju filem yang mereka hasilkan sehinggalah ke saat-saat akhir. Adakah ia sebuah kisah tentang kehormatan, kesetiaan dan dendam, atau adakah ia sebuah filem aksi fantasi yang dipenuhi naga dan ahli sihir? Mereka cuba mencampur adukkan semuanya dan hasilnya adalah malapetaka. Pada awalnya, pengarah Carl Ringe mempunyai visi yang lebih gelap dan autentik untuk filem ini. Namun, pihak studio bimbang filem itu akan menjadi terlalu Jepun untuk menarik perhatian penonton global. Sejak dari situ, bermulalah proses produksi yang huru-hara, penggambaran semula yang tidak berkesudahan, pertukaran penyunting dan campur tangan penerbit yang berterusan. Watak Keanu Reeves, yang asalnya hanya watak sampingan, dikembangkan secara buatan untuk menjadi watak utama. Lebih banyak kesan khas, elemen magis dan plot percintaan yang tidak perlu turut ditambah. Perubahan dan campur tangan ini menelan belanja yang sangat besar. Bajet filem yang sememangnya sudah tinggi akhirnya melonjak hingga 225 juta dolar AS. Hasilnya, itu tidak mendapat sambutan positif daripada sesiapa pun. Terlalu pelik bagi penonton barat, kurang autentik bagi penonton timur. Ini adalah contoh jelas bagaimana usaha untuk memuaskan hati semua pihak akhirnya gagal memuaskan hati sesiapa pun. Kadang-kadang, kesilapan paling mahal bukanlah pada pelaksanaan tetapi pada idea asal filem itu sendiri. Bayangkan sebuah filem komedi, sebuah filem ringan dan kelakar yang sesuai untuk tontonan sekeluarga. Sekarang, bayangkan pula komedi ini menelan belanja lebih mahal daripada filem Transformers atau Iron Man. Bunyi tak masuk akal, kan? Tapi itulah yang berlaku pada filem Evan Almighty. Ia adalah sequel kepada filem Bruce Almighty yang berjaya. Namun, watak utama bukan lagi Jim Carrey, sebaliknya digalas oleh Steve Carell. Idenya mudah, wataknya ditugaskan oleh Tuhan untuk membina sebuah bahtera. Tetapi daripada menggunakan grafik komputer, pengarah filem itu memutuskan semuanya mesti dilakukan secara nyata. Untuk penggambaran sebuah bahtera, Noh bersaiz penuh yang sangat besar telah dibina. Panjangnya mencecah 140 meter. Bukan itu sahaja, filem itu melibatkan beratus-ratus haiwan sebenar. Haiwan-haiwan ini dibawa secara berpasangan, dijaga dan dilatih. Semuanya menelan belanja yang sangat besar. Pemasarannya juga sangat agresif. Akhirnya,
Bajet untuk komedi tentang haiwan bercakap ini melambung kepada $175 juta. Ditambah lagi kira-kira $40 juta untuk promosi. Filem itu sudah tentu tidaklah gagal sepenuhnya, tetapi ia juga tidak menjadi hit besar dan hanya sekadar balik modal. Studio Universal belajar satu pengajaran. Membina bahtera sebenar untuk sebuah filem komedi adalah satu gurauan yang sangat mahal. Kisah kita seterusnya ini adalah contoh klasik bagaimana sesebuah filem boleh menelan belanja suku bilion dolar untuk produksi, namun gagal sepenuhnya dalam promosi. Dan bencana ini dikenali sebagai John Carter. Ini adalah projek impian studio Disney yang sepatutnya melancarkan franchise mega baharu setanding Star Wars atau Avatar. Berdasarkan buku-buku klasik Edgar Rice Burroughs, filem ini mempunyai sumber asal yang kaya. Pembikinannya sangat besar. Bajet mencecah $250 juta yang amat besar, ditambah lagi dengan kira-kira $100 juta untuk pemasaran. Namun, disitulah timbulnya masalah. Kempen promosinya sangat lembab dan mengelirukan, sungguh mengejutkan. Dari trailer-trailer langsung tidak jelas apa sebenarnya filem ini. Siapakah John Carter? Mengapa dia dimarik? Mengapa dia mempunyai kuasa besar? Disney gagal menyampaikan idea utama dengan jelas kepada penonton. Malah mereka entah kenapa membuang perkataan Mars dari tajuk, kerana bimbang ia akan menjauhkan penonton wanita selepas kegagalan filem Marikh yang lain. Akibatnya, penonton tidak faham mengapa mereka perlu menonton filem itu dan mengabaikannya begitu sahaja. John Carter menyebabkan kerugian hampir $200 juta kepada Disney dan menjadi salah satu kesilapan pemasaran terbesar dalam sejarah. Mari kita bincangkan sebuah filem yang bukan sahaja menjadi bencana kewangan, malah secara harfiah mengubah lanskap Hollywood. Namanya menjadi sinonim dengan kesilapan besar, lambang kebebasan pengarah yang melampau dan kurangnya pandangan jauh pihak studio. Filem tersebut ialah Heaven's Gate tahun 1980, arahan Michael Cimino. Cimino yang baru sahaja memenangi anugerah Oscar untuk filem The Deer Hunter diberikan kebebasan penuh atau carte blanche oleh studio United Artists. Beliau memutuskan untuk menghasilkan sebuah filem western yang epik. Pada asalnya, bajet ditetapkan sebanyak $11 juta dengan jangka masa tayangan 1,5 jam. Namun, pengarah itu pantas hilang kawalan terhadap realiti. Beliau menjadi taksub dengan kesempurnaan. Beliau sanggup menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan awan yang sempurna dalam satu babak. Seluruh jalan dibina dan dirobohkan semula, semata-mata untuk memastikan ia sepadan dengan era sejarah yang digambarkan. Penggambaran berlarutan dan bajet melonjak naik seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Akhirnya, bajet melambung dari $11 juta kepada $4 juta, yang sangat besar untuk era tersebut. Bila Cimino menyerahkan versi pertama filem itu kepada pihak studio, ia berdurasi 5,5 jam. Studio terkejut besar. Filem itu dipendekkan, namun semuanya sudah terlambat. Kritik hebat oleh pengkritik dan penonton tidak berminat untuk menontonnya di pawagam. Kutipan box office hanya mencecah $3 juta. Heaven's Gate bukan sahaja membawa kerugian besar, malah ia turut menyebabkan studio legenda United Artists muflis sepenuhnya. Selepas insiden ini, pihak studio mula berhati-hati dan tidak lagi memberikan kebebasan mutlak kepada pengarah. Bayangkan anda sedang mencipta salah satu siri permainan video paling popular di dunia. Anda memutuskan untuk melangkah setapak ke hadapan dengan menghasilkan filem animasi
cerita penuh yang akan memukau semua dengan teknologi canggihnya. Anda melabur $1.7 juta dan 4 tahun kerja keras. Namun, hasil karya agung anda itu gagal teruk sehingga menyebabkan penutupan bahagian filem anda. Inilah nasib yang menimpa filem Final Fantasy The Spirits Within. Square Pictures, syarika di sebalik siri legenda Final Fantasy, mempertaruhkan segalanya pada satu perkara. Grafik komputer fotorealistik. Mereka mahu mencipta animasi yang sukar dibezakan daripada rakaman aksi langsung. Dari sudut teknikal, mereka berjaya. Watak-wataknya kelihatan sangat terperinci dengan rambut dan kulit yang tampak nyata. Pada tahun 2001, ini merupakan satu pencapaian yang revolusioner. Namun, dalam mengejar visual yang sempurna, para pencipta terlupa akan perkara yang paling penting, jalan cerita. Kisah itu menjadi rumit, perlahan dan terlalu falsafah untuk penonton umum. Peminat permainan tidak mengenali alam semesta kesukaan mereka, manakala penonton biasa pula tidak memahami apa-apa. Hasilnya amat menyedihkan. Filem itu hanya mengutip $85 juta di box office, tidak mampu menampung kos produksi pun. Revolusi teknologi itu bertukar menjadi bencana kewangan. Kadang-kadang, masalah sesebuah filem bermula jauh sebelum kamera sempat dihidupkan. Kisah kita seterusnya ialah tentang filem aksi pengembaraan Sahara, yang proses penerbitannya begitu kontroversi sehingga lebih menyerupai sebuah filem thriller yang penuh intrik. Filem lakonan Matthew McConaughey ini sepatutnya menjadi permulaan sebuah franchise baharu ala Indiana Jones, tetapi sebaliknya ia menjadi punca kerumitan besar kepada semua yang terlibat. Sejak awal lagi semuanya tidak berjalan seperti yang dirancang. Skripnya telah ditulis semula lebih daripada 10 kali. Masalah utama bermula semasa penggambaran di Maghribi. Bajetnya melambung tinggi dengan drastik. Sebagai contoh, salah satu babak memerlukan sebuah helikopter sebenar dijatuhkan. Daripada menggunakan replika atau model murah, kru produksi membeli helikopter lama yang telah dilupuskan, lalu menyebabkan nahas sebenar yang sudah pasti menelan belanja besar. Namun, aspek paling mengejutkan dalam kisah ini ialah siri tuntutan undang-undang. Penerbit menuduh kerajaan Maghribi kononnya telah menggelapkan sebahagian daripada peruntukan. Penulis buku asal pula menyaman studio dengan alasan beliau tidak diberikan kawalan sewajarnya terhadap projek itu. Pertikaian undang-undang ini berlarutan selama bertahun-tahun dan menelan belanja jutaan dolar. Pada akhirnya, dengan bajet $10 juta, filem itu menyebabkan studio mengalami kerugian lebih $100 juta. Sahara menjadi contoh paling ketara. Bagaimana peperangan di belakang tabir boleh menenggelamkan. Walaupun filem blockbuster yang paling menjanjikan, bintang Hollywood yang paling bersinar sekalipun tidak terkecuali daripada kegagalan yang besar dan memalukan. Pada awal tahun 2000-an, Eddie Murphy berada di puncak kejayaan, dikenali sebagai pelakon komedi paling berjaya dan laris. Setiap filem lakonannya dijangka pasti berjaya. Namun, segalanya berubah apabila The Adventures of Pluto Nash muncul. Filem ini boleh dikatakan sebagai definisi sebenar sebuah neraka produksi. Penggambaran bermula pada tahun 2000, tetapi hasilnya sangat teruk sehinggakan studio Warner Brothers mengambil keputusan untuk menyimpannya sahaja. Filem itu terperap begitu sahaja selama 2 tahun tanpa para penerbit tahu apa yang perlu dilakukan. Pelbagai usaha dilakukan seperti suntingan semula dan tayangan percubaan. Namun, filem itu dikecam habis-habisan oleh penonton. Akhirnya, setelah akur dengan takdir,
Studio itu melancarkan tayangan filem ini pada Ogos 2002, hampir tanpa sebarang promosi, dengan harapan tiada sesiapa yang akan perasan. Tetapi semua orang perasan. Pengkritik filem menyifatkannya sebagai salah satu filem terburuk sepanjang zaman. Lawaknya hambar, plotnya tidak masuk akal dan kesan khasnya pula kelihatan ketinggalan zaman. Dengan bajet 101 juta, filem itu hanya berjaya mengutip 70 juta di seluruh dunia. Ini bukan sekadar kegagalan. Ini adalah salah satu kerugian kewangan terbesar dalam sejarah perfilman. Jumlah kerugian yang ditanggung studio pula melebihi 90 juta. Pluto Nash kekal sebagai noda dalam kerjaya Eddie Murphy dan menjadi pengajaran abadi bahawa nama seorang bintang besar sekalipun tidak dapat menyelamatkan sebuah filem yang terang-terangan buruk. Kadang-kala, dalam kegairahan mengejar teknologi, studio-studio filem terlupa akan elemen terpenting, iaitu jiwa atau intipati cerita. Kesilapan seterusnya dalam senarai kami ialah filem animasi Disney bertajuk Mars Needs Moms. Projek ini menjadi contoh jelas bagaimana teknologi yang canggih tetapi belum sempurna mampu memusnahkan sesebuah filem. Studio Image Movers Digital milik Robert Zemeckis telah memilih untuk menggunakan teknologi tangkapan gerakan, motion capture. Mereka sebelum ini telah menggunakannya dalam filem The Polar Express dan A Christmas Carol. Matlamat mereka adalah untuk mencapai tahap realisme yang maksimum dalam animasi. Namun, di sinilah tersembunyi perangkapnya. Watak dalam Mars Needs Moms kelihatan sangat menyeramkan. Mata mereka tampak tidak bernyawa dan pergerakan mereka pula kaku serta tidak semula. Jadi, mereka telah jatuh tepat ke dalam lembah aneh, Uncanny Valley. Satu fenomena di mana sesuatu yang hampir menyerupai manusia menyebabkan rasa tidak selesa, jijik, malah ketakutan kepada penonton. Kanak-kanak yang merupakan sasaran utama filem animasi ini malah berasa takut dengan penampilan watak-watak tersebut. Beberapa pula kebingungan, Disney telah membelanjakan sejumlah $150 juta untuk kos produksi, namun penonton tidak sambut filem ini di pawagam. Kutipan global filem itu hanya mampu mencecah $40 juta sahaja. Kegagalan ini begitu dahsyat sehingga Disney segera mengambil keputusan untuk menutup studio Image Movers Digital. Mars Needs Moms menjadi satu pengajaran yang sangat mahal. Teknologi haruslah berfungsi untuk mendukung cerita, bukan sebaliknya menakutkan kanak-kanak. Apa yang berlaku apabila sebuah studio cuba mengulang kejayaan tetapi memilih haluan yang sama sekali berbeza? Lahirlah filem The Lone Ranger. Setelah kejayaan luar biasa franchise Pirates of the Caribbean, studio Disney yakin mereka telah menemui lubuk emas. Resipi kejayaan nampak mudah. Gabungkan pengarah Gore Verbinski, penerbit Jerry Bruckheimer dan semestinya Johnny Depp dalam watak yang pelik dan eksentrik. Bezanya, daripada seorang lanun, watak utamanya adalah seorang pahlawan pribumi Amerika. Masalahnya, The Lone Ranger adalah sebuah filem western klasik dengan watak yang berasal dari siri radio lama. Namun, pasukan pembikin filem pula memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah tontonan yang sama gila dan penuh aksi seperti Pirates. Ini menyebabkan bajetnya melambung tinggi sehingga mencecah $250 juta yang luar biasa. Mereka sanggup membina landasan dan kereta api bersaiz sebenar, semata-mata untuk meletupkannya dengan kesan khas yang menakjubkan. Namun, penonton tidak memberi sambutan. Watak Johnny Depp sebagai Tonto, pahlawan pribumi itu, terlalu mirip dengan Captain Jack Sparrow dan kelihatan tidak asli. Genre filem western itu sendiri pula sudah lama tidak popular. Akhirnya,
Walaupun dengan skala produksi yang besar dan kesan khas yang menakjubkan, filem itu gagal menarik minat penonton. Mengutip jumlah yang hampir sama dengan bajet produksinya di box office. Tetapi setelah mengambil kira kos pemasaran, Disney mengalami kerugian hampir 200 juta dolar, sekaligus menjadi satu lagi peringatan mahal bahawa formula kejayaan tidak selalunya boleh ditiru bulat-bulat. Seterusnya, dalam senarai kita menunjukkan satu kebenaran mudah. Walaupun konsep paling menarik sekalipun, ia tidak akan berjaya jika tidak disokong oleh jalan cerita yang mantap. Kita bincangkan filem Stealth tahun 2005. Pada pandangan pertama, ideanya sungguh cemerlang. Sebuah jet pejuang canggih yang dilengkapi kecerdasan buatan AI hilang kawalan. Ini ibarat Terminator di udara. Kedengaran seperti ramuan sempurna untuk blockbuster penuh aksi. Columbia Pictures juga berpendapat begitu, lantas memperuntukkan 135 juta dolar untuk produksi filem ini. Wang itu digunakan untuk menghasilkan pertarungan udara yang mengagumkan, kesan khas dan set penggambaran yang menawan. Bahkan membina model bersaiz sebenar pesawat futuristik itu. Secara visual, filem ini kelihatan sangat menakjubkan, namun ada satu masalah kecil, skripnya. Ia terlalu klise dan mudah dijangka. Dialognya hambar, wataknya kaku dan perkembangan plotnya boleh diteka dari minit-minit awal. Penonton dengan cepat menyedari bahawa di sebalik luaran yang cantik, filem ini hanyalah kosong. Selain babak penerbangan yang spektakular, filem itu tidak menawarkan apa-apa yang baharu atau menarik. Akibatnya, penonton mengabaikan filem aksi ini begitu sahaja. Dengan bajet yang sangat besar, Stealth hanya mengutip 76 juta dolar di seluruh dunia. Ia menjadi salah satu kegagalan terbesar tahun itu dan pengajaran buat para penerbit. Kesan khas semata-mata tidak akan menjamin kejayaan. Kadangkala, ketakutan yang melampau menjadi punca kesilapan terbesar sebuah studio. Inilah yang memusnahkan sebuah filem yang berpotensi menjadi franchise fantasi hebat yang baharu. Kita bercakap tentang The Golden Compass, adaptasi buku pertama daripada siri His Dark Materials karya Philip Pullman. Bahan asal filem ini sangat luar biasa, dunia yang kompleks dan pelbagai dimensi, tema-tema falsafah dan keagamaan yang mendalam, serta watak-watak yang menarik. Ia seolah-olah resipi yang sempurna untuk Lord of the Rings yang baharu. Studio New Line Cinema yang juga bertanggungjawab menghasilkan Lord of the Rings melaburkan 190 juta dolar ke dalam projek ini. Barisan pelakonnya cukup hebat, menampilkan nama-nama besar seperti Nicole Kidman dan Daniel Craig. Dari segi visual, filem ini sangat memukau. Namun, apabila tayangan perdana semakin hampir, pihak studio mula panik. Buku-buku Pullman mengandungi kritikan pedas terhadap agama yang terancang dan para penerbit bimbang ia akan mencetuskan skandal serta menakutkan penonton beragama di Amerika Syarikat dan mereka telah melakukan kesilapan yang membawa padah. Mereka memotong bahagian akhir filem yang gelap, kontroversi dan asli yang sebenarnya sangat penting kepada keseluruhan jalan cerita. Pengakhirannya menjadi tergesa-gesa dan tergantung begitu sahaja. Akibatnya, filem itu tidak disenangi oleh peminat buku yang marah dengan perubahan jalan cerita mahupun penonton baharu yang gagal memahami kesudahan ceritanya. Kutipan box office yang mengecewakan di ASIA menamatkan harapan untuk sebarang sequel. Ini adalah contoh klasik bagaimana studio dalam percubaan untuk memuaskan hati semua pihak akhirnya kehilangan segala-galanya. Paling terkenal di dunia tidak bermakna dia kebal daripada kegagalan pecah panggung.
Pada tahun 2006, studio Warner Bros. Berazam untuk mengembalikan Man of Steel ke layar perak dengan penuh gemilang. Mereka mengundang pengarah Bryan Singer yang baru sahaja berjaya melancarkan semula filem X-Men dengan sambutan hebat. Bryan Singer kemudian diberikan bajet yang sangat besar, melebihi $270 juta, termasuk kos pemasaran. Projek itu dinamakan Superman Returns. Singer yang merupakan peminat tegar filem klasik Superman lakonan Christopher Reeve memutuskan untuk menghasilkan sequel terus mengabaikan siri-siri sebelumnya. Namun, disitulah terletaknya kesilapan utama. Daripada menggunakan adiwira itu, pengarah tersebut memilih untuk menghasilkan sebuah filem yang sangat bernostalgia, perlahan dan melankolik. Superman dalam versi beliau bukan lagi penyelamat umat manusia, sebaliknya lebih kepada wira yang menderita dan mengintip bekas kekasihnya. Untuk bajet sebesar itu, adegan aksi dalam filem tersebut boleh dikatakan sangat kurang. Penonton yang sudah terbiasa dengan filem-filem dinamik seperti X-Men dan Spider-Man merasa bosan. Filem itu sebenarnya tidaklah gagal sepenuhnya kerana ia berjaya mengutip hampir $400 juta di peringkat global. Namun, bagi studio yang melaburkan begitu banyak wang dan harapan, kutipan itu dianggap sangat mengecewakan. Superman Returns gagal mencapai keuntungan yang diharapkan dan semua rancangan untuk sequelnya dibatalkan secara senyap. Ini adalah pengajaran mahal bahawa kita tidak boleh terlalu bergantung pada masa lalu walaupun ia melibatkan adiwira seperti Superman. Baiklah, filem seterusnya adalah contoh jelas bagaimana proses produksi yang kacau bilau boleh berlarutan bertahun-tahun dan akhirnya menenggelamkan sesebuah projek di bawah timbunan masalahnya sendiri. Saksikanlah The 13th Warrior, lakonan Antonio Banderas. Pada asalnya, filem ini berjudul Eaters of the Dead dan diarahkan oleh John McTiernan, pengarah filem Die Hard serta Predator. Jadi, apa agaknya yang boleh silap? Masalah mula timbul selepas tayangan ujian pertama. Penonton menghentam filem itu, menyifatkannya sebagai membosankan dan meleret. Penulis asal novelnya, Michael Crichton, juga amat marah dengan apa yang dilihatnya. Pihak studio panik dan memutuskan untuk merombak segalanya. Mereka memecat komposer asal dan mengupah yang baharu. Paling penting, mereka menyingkirkan pengarah McTiernan dan menjemput Crichton sendiri untuk mengendalikan penggambaran semula. Filem itu dirombak sepenuhnya sehingga sukar dikenali. Seluruh jalan cerita dipotong, watak baharu ditambah dan nada penceritaan diubah. Semua ini menyebabkan kos tambahan yang besar. Belanjawan asal sebanyak $55 juta akhirnya melonjak kepada angka luar biasa, $160 juta. Filem itu terlalu lama tersimpan, bertukar judul dan tarikh tayangan sehinggakan apabila ia akhirnya ditayangkan di Pawagam pada tahun 1999, semua orang sudah melupakannya. Kempen promosi yang lemah dan The 13th Warrior gagal teruk menjadi satu lagi mangsa kepanikan studio. Kadang-kadang, kesilapan yang terlalu jelas boleh membuatkan kita hairan bagaimana sekumpulan penerbit boleh terlepas pandang. Mari kita imbas kembali tahun 2019 dan filem musical Cats, sebuah filem yang sebelum tayangannya lagi sudah menjadi meme internet dan lambang kegagalan kesan khas. Pengarah Tom Hooper, pemenang anugerah Oscar, memutuskan untuk mengadaptasi musikal Broadway yang ikonik ini ke layar perak. Namun, daripada menggunakan solekan atau kostum, beliau memilih untuk bergantung pada teknologi bulu digital. Ideanya adalah untuk melekatkan bulu kucing yang dihasilkan komputer ke atas tubuh pelakon sebenar. Hasilnya sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka menjelma menjadi hibrid
manusia kucing yang menyeramkan, kelihatan tidak semula jadi dan menakutkan. Sekali lagi, mereka terjebak dalam lembah asing, Uncanny Valley itu. Apabila trailer pertama dilancarkan, internet meletup dengan gelak, ketawa dan kengerian. Namun, Universal Studios sudah membelanjakan hampir $100 juta dan tiada jalan pulang. Filem itu akhirnya ditayangkan dan ia gagal dengan teruk. Tetapi yang paling gila berlaku selepas tayangan perdana. Pihak studio mengakui bahawa kesan khasnya belum siap sepenuhnya dan dengan segera menghantar versi filem yang dikemas kini dengan grafik yang lebih baik ke pawagam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah berlaku dalam sejarah perfilman. Namun, ia tidak membantu. Cats akhirnya menjadi salah satu bencana paling besar dan tidak masuk akal dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Cukup sekadar ambil 100 hingga 150 gram keju cottage sehari, terutama pada waktu petang atau malam. Sebab masa tu kalsium paling mudah diserap. Ini dah jadi insurans terbaik kita untuk elak patah tulang dan juga jadi kunci utama untuk rangka tulang yang kukuh supaya kaki kita sihat dan kuat selalu. Jadi, makanlah sebiji 2 biji telur sehari. Boleh rebus, buat telur dadar atau masak ikut selera masing-masing. Ini adalah pelaburan yang sangat bijak untuk memastikan tulang-tulang kita sentiasa kuat dan sihat sampai ketua. Mari kita bincang tentang satu kesilapan yang berpunca daripada panik, ketakutan dan campur tangan pihak studio. Filem Justice League 2017 adalah bukti jelas bagaimana sebuah karya yang hampir siap boleh hancur musnah semata-mata kerana ingin meniru gaya pihak lawan mereka. Pada asalnya, filem ini diarahkan oleh Zack Snyder, sutradara di sebalik Man of Steel dan Batman v Superman. Beliau membina sebuah cerita yang gelap, epik dan padu. Selepas menghadapi tragedi peribadi, Snyder terpaksa meninggalkan projek tersebut semasa fasa pasca produksi. Di sinilah studio Warner Bros. Membuat keputusan drastik. Ketakutan dengan kritikan bercampur aduk terhadap filem-filem sebelumnya dan cemburu akan kejayaan filem-filem Marvel yang ceria serta terang, mengambil langkah untuk mengubah segalanya secara radikal. Mereka mengupah Joss Whedon, sutradara The Avengers, dan mengarahkannya untuk menjadikan filem itu lebih ringan dan lucu. Penggambaran semula secara besar-besaran pun bermula, menelan belanja kira-kira $25 juta. Skrip dirombak semula, ditambah dengan jenaka yang janggal dan keseluruhan jalan cerita dipotong. Tetapi, masalah paling ketara yang timbul adalah misai Henry Cavill. Pada waktu itu, pelakon tersebut sedang menjalani penggambaran Mission Impossible dan mengikut kontrak, dia tidak boleh mencukur misainya. Maka pihak studio terpaksa menggunakan teknologi komputer untuk memadamkan misai itu dalam setiap babak yang melibatkan Superman. Hasilnya sangat buruk dan mencetuskan lambakan meme. Akhirnya yang ditayangkan di pawagam adalah seperti raksasa Frankenstein yang dicantumkan daripada dua filem yang sama sekali berbeza. Ia gagal memuaskan hati pengkritik maupun peminat dan mengalami kegagalan teruk di pawagam, menyebabkan kerugian besar kepada studio. Kadangkala, punca sesuatu masalah bukan terletak pada proses pengeluaran atau strategi pemasaran, tetapi pada keputusan asas yang didorong oleh ketamakan. Inilah yang berlaku dengan filem The Hobbit. Apabila Peter Jackson mengambil alih untuk mengadaptasi buku kecil karya J.R.R. Tolkien itu, semua menjangkakan ia akan dijadikan satu atau paling banyak dua filem. Namun, pihak studio Warner Bros.
yang didorong oleh kejayaan kutipan bilion dolar The Lord of the Rings, melihat peluang untuk memerah keuntungan semaksimum mungkin daripada franchise tersebut. Maka, keputusan diambil untuk membahagikan sebuah buku itu kepada 3 filem cereka panjang. Keputusan ini membawa kepada kesan kreatif yang sangat buruk. Untuk memanjangkan sebuah cerita yang ringkas menjadi 9 jam tayangan, penulis skrip terpaksa mencipta jalan cerita baharu, memperkenalkan watak-watak yang tiada dalam buku asal, dan memanjangkan setiap adegan sehingga melampaui batas. Akibatnya, kisah itu kehilangan sifat ringkas dan daya tarikannya, berubah menjadi tontonan yang meleret dan sarat dengan kesan khas. Dari sudut kewangan, strategi ini berjaya. Trilogi The Hobbit berjaya mengutip hampir 3 bilion dolar. Tetapi, apa harganya? Bajet produksi untuk ketiga-tiga filem itu melambung sehingga mencecah angka menakutkan 745 juta dolar. Ini menjadikannya salah satu trilogi filem paling mahal dalam sejarah. Walaupun secara rasminya ia bukanlah kegagalan pecah panggung, ramai peminat dan pengkritik menganggap keputusan ini sebagai satu kesilapan kreatif yang besar yang mengorbankan roh cerita itu demi keuntungan tambahan. Tindakan yang mudah ini akan memberikan sokongan yang sangat besar dan berkesan untuk seluruh sistem salur darah anda. Di sinilah berlakunya twist Hollywood yang kita semua tahu. Filem Heaven's Gate karya Michael Cimino yang kita bincangkan tadi menjadi simbol bagaimana ambisi seorang pengarah mampu memusnahkan sebuah studio. Ia adalah sebuah malapetaka besar yang mengubah peraturan di Hollywood, memaksa penerbit untuk mengawal lebih ketat para pembikin filem. Dan Titanic, filem yang semua orang sangka akan gagal itu, akhirnya ditayangkan dan memecahkan setiap rekod, menjadi filem terlaris dalam sejarah pada masa itu dan memenangi 11 anugerah Oscar. James Cameron membuktikan bahawa kadang-kadang risiko yang sangat besar boleh membawa kepada kejayaan yang gilang gemilang. Kedua-dua filem ini adalah dua sisi mata wang yang sama. Satu menunjukkan bagaimana kesilapan beratus juta dolar boleh menjadi penghujung, yang satu lagi menunjukkan bagaimana kesilapan yang sama boleh menjadi permulaan yang legenda. Seperti yang anda lihat, dunia perfilman gergasi adalah medan ranjau di mana setiap langkah boleh membawa sama ada kejayaan yang luar biasa atau kejatuhan kewangan. Wang yang banyak tidak menjamin cinta penonton, dan kadang-kadang idea yang nampak seperti akan gagal di atas kertas menjadi kejayaan sepanjang zaman. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhir. Jika anda berminat untuk mengintai di sebalik tabir Hollywood, jangan lupa untuk like dan subscribe saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Sekarang, soalan untuk anda. Filem mana antara filem-filem gagal ini yang sebenarnya anda anggap bagus, atau mungkin saya terlepas pandang untuk menyebut mana-mana bencana filem yang lain? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen, pasti menarik untuk dibaca. Untuk memahami skala tragedi ini, anda perlu tahu bajet sesebuah filem bukan sahaja untuk penggambaran. Ia juga termasuk pemasaran yang kadang-kadang menelan kos yang sama banyaknya dengan kos produksi itu sendiri,